Akademik, Puan Zuraida, Ketua Bidang Diniah, Puan Kaunselor, Puan Zuraini, barisan guru-guru yang saya kasihi dan anak-anak yang cikgu kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah dengan izinnya. Hari ini hari keberapa kita berpuasa? Okey, bagus. Turun tangan. Okey, terima kasih. Hari kelima. Okey, Alhamdulillah, hari kelima kita berpuasa, insya-Allah. Semua anak-anak yang berpuasa diberikan kekuatan dan kesihatan yang baik. Okey, anak-anak, cikgu pinjam telinga yang depan tahun 1. Okey, pandang cikgu. Dia bersembang dengan dia. Pandang cikgu, pandang depan. Cikgu nak pinjam mata. Mata dan telinga. Boleh? Tak boleh. Okey, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Itu yang cikgu nak pinjam. Okey? Okey. Okey, yang berdiri. Cikgu nak awak duduk dengan syarat cikgu nak awak dengar apa yang cikgu cakap. Boleh anak-anak yang berdiri? Okey, so cikgu nak awak duduk. Okey, yang berdiri boleh duduk. Okey, semua sekali pandang. Okey, Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran lagi sekali kerana pada pagi ini kita dapat meraihkan pelancaran program Nilam Seri Abim Sungai Ramal dengan temanya adalah membaca jambatan ilmu, membina insan Rabbani. Okey anak-anak yang dikasihi sekalian. Oh bagus yang kat depan ni tahun 1. Okey, program Nilam tadi telah diterangkan. Nanti kalau tak faham, tanya dengan cikgu kelas. Cikgu macam mana ni? Saya tak faham lagi nak merekod. Boleh? Okey. So program Nilam atau Nadi Ilmu Amalan Membaca. Apa dia? Usaha yang berterusan untuk memupuk budaya membaca di kalangan anak-anak. Seawal anak-anak lahir lagi telah diperdengarkan baca ni. Hawa khusyuk dia. Okey anak-anak. Membaca bukan sekadar membuka pintu ilmu tetapi adalah jambatan membentuk insan berilmu, berakhlak dan berpaksikan nilai Islam. Jadi, merujuk Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, nanti boleh cari. Tengok. Okey, apa dia surah Al-Alaq berbunyi? Apa dia abang-abang tahun 6? Macam mana? Apa dia? Okey, pandai. Okey, kejap ya. Okey, apa dia? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa dia? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lagi sambung. Khalaqal insa. Iqra wa rabbukal alladzi khalaq. 'Allamal insa. Okey, Alhamdulillah. Okey, cikgu ambil sikit, tadabbur sikit. Okey, anak-anak, ayat 1. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nampak? Allah minta kita membaca. Okey, kenapa Allah nak kita membaca? Kerana membaca adalah ibadah. Jadi kalau anak-anak baca buku, dapat pahala kerana ia dikira sebagai ibadah. Okey anak-anak. Jadi niatkan. Anak-anak, ingat hari itu cikgu kata niat. Jadi setiap apa yang anak-anak baca, mulakan dengan niat yang betul untuk program Nilam. Jadi anak-anak membaca bukan sekadar untuk
Peperiksaan yang tahun 5, tahun 6. Tetapi adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, so itu antara ayat 1. Okey, cikgu kongsikan lagi sikit ayat yang kedua. Okey, dia berbunyi, dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Yang tahu satu ni tahu tak macam mana kejadian manusia? Tak tahu. Okey, nanti tanya cikgu sains ya. Tapi Allah dah nyatakan dalam ayat 2 surah Al-Alaq. Okey, maksudnya dekat sini Allah nak bagi tahu manusia ni, kita ni lemah. Manusia ni lemah. Tetapi, dengar sini, tetapi dengan ilmu yang anak-anak baca, kita akan menjadi kuat. Okey, anak-anak, kita akan menjadi kuat dan mulia. Okey, kuat dan mulia. Apa dia anak-anak yang kat depan? Kita akan jadi kuat dan mulia. Ingat tu dua. Okey, jadi dengan program Nilam ini, maka anak-anak dapat membaca dengan lebih banyak. Dan Nilam membantu juga murid untuk membina kekuatan ilmu dan sahsia. Kenapa sahsia? Supaya anak-anak lebih sopan, adabnya, akhlaknya. Okey, jadi anak-anak cukup 2 yang cikgu kongsikan tadaburnya. Okey, anak-anak yang dikasihi sekalian, okey, cikgu tadi telah menerangkan apa dia, kenapa Nilam itu perlu. Okey, jadi anak-anak ingatlah, setiap buku yang dibaca adalah seperti ibarat lilin yang menerangi kita, menerangi hidup kita. Jadi setiap ilmu yang ditimba adalah bekalan masa hadapan. Nanti anak-anak akan jauh lagi perjalanannya. Okey, dekat sekolah Seri Abim, lepas tu di mana, universiti dan sebagainya. Okey, kepada guru-guru diucapkan setinggi-tinggi penghargaan kerana atas usaha guru menyemaikan semangat untuk membaca pada anak-anak, menggalakkan mereka membaca dan juga membantu dalam mencapai objektif Nilam. Dan bagi ibu bapa yang kita harapkan dapat memberikan galakan di rumah, anak-anak boleh baca dekat rumah dengan ibu bapa. Ni yang tahun 1, 2. Nanti balik ajak dengan ayah, ibu untuk baca sama-sama. Boleh? Okey, bagus. Jadi usaha ini amat penting dalam melahirkan generasi pencinta ilmu. Okey, jadi anak-anak, marilah kita jadikan program Nilam Seri Abim Sungai Ramal dengan tema membaca jambatan ilmu, membina insan Rabbani sebagai pemangkin lahirnya generasi berakhlak mulia, berdaya saing dan sentiasa cintakan ilmu. Cikgu nak pantun jugalah sikit. Tadi pengerusi kita berpantun. Okey, dengar sini baik-baik. Buka buku di waktu pagi. Ilmu dicari penuh bererti. Membaca amalan sepanjang hari. Jalan menuju insan Rabbani. Okey, itu pantun dari cikgu. Okey, akhir sekali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dan bersama-sama anak-anak semua dengan sukacitanya merasmikan program Nilam Seri Abim Sungai Ramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.